Waktu terbaik untuk kau trade forex adalah pada waktu market tengah aktif. Kau tahu tak bila masanya market tengah aktif? Saya akan share dekat korang masa-masa trade session yang aktif. Tapi sebelum tu, korang save video ni supaya mudah untuk korang tengok balik. Ada 5 waktu terbaik untuk kau trade di Malaysia ni, iaitu 5 session open. Yang pertama Asia Open, Europe Open, London Open, US Open and Australia Open. Untuk Asia Open, dia akan bermula daripada pukul 6 pagi hingga 4 petang. Untuk Europe Open, dia akan bermula daripada 1 petang hingga 11 malam. Untuk London Open, dia akan bermula daripada 3 petang sehingga 12 malam. Untuk US Open, dia akan bermula daripada 7 malam sehingga 4 pagi. Untuk Australia Open, dia akan bermula daripada 4 pagi sehingga 1 petang. Bukan semua waktu open session ni kau perlu trade. Kau cuma kena tahu bila market tengah aktif. Jadi, aku akan share waktu terbaik yang pada waktu aktif trade yang kau patut berada dalam market, iaitu daripada pukul 1 petang sehingga 12 malam. Inilah waktu paling terbaik untuk kau berada dalam market, dan pada waktu itulah market paling aktif. Sekarang korang dah tahu waktu terbaik yang paling aktif untuk korang berada dalam market. Komen apa korang nak tahu untuk video Sam seterusnya.